Okey, strike yang pertama. Oh, strike kita yang kedua. Assalamualaikum geng. Selamat datang ke channel YouTube aku. Okey, hari ni aku ada dekat kolam Jugra RM3. Nak memancing lah kat sini. Nak masuk kolam fighter tak berani. Takut kumpau. Masuk kolam Jugra RM3 ni senang. Dapat tak dapat, orang kata tak risau sangat. Dapat timbang, tak dapat kita balik je. Cuma rugi modal, bayar satu joran RM3 saja. Okay, jom tengok. Kalau ada strike, adalah video ni. Okay, let's go. Kenapa? Kunci kat biar Siapa yang tutup jalan ni? Ada orang tutup jalan. Okey, apa-apa kita bayar dulu. 2 joran mah. Itu je. Okey kan? Boleh dah. Boleh dah. Pristine. Okay. 6 ringgit. Jom. Oh, hari ni tak ramai sangat orang Selesa sikit nak mancing ni. Selalu aku datang ramai. Ni orang tak ramai. Okey lah. Jom kita set up dulu. Itu baru kita mancing. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Semoga ada rezeki aku hari ni. Sebab orang tak ramai ni. Harap adalah ketukan. Ada tali orang ke? Dia ketuk je. Aduh. Dapat ketukan pertama tapi tak sangkut. Okey, kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, strike yang pertama. Alhamdulillah.
Oh, boleh tahan besar agak Strike yang pertama 800 gram, sekilo ada ni. Alah, susah sangat nak buka sebab dia 2 kali sangkut ni. Okey. Apa? Oh, abang tu strike tu. Alamak, lucut. Alamak. Aduh, sayang lucut. Abang tu dah strike, lucut pula. Kat sini seberapa banyak yang korang dapat, itu yang korang kena bayar tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kolam fighter tu lagi banyak dapat lagi untung. Dekat sini lagi banyak dapat lagi banyak keluar duit. Apa boleh buat? Dah minat mancing. Oh, strike kita yang kedua. Strike kita yang kedua. Wih, besar. Wih, besar ya. Alhamdulillah. Strike kita yang kedua. Ini pun boleh tahan besarnya. Dekat sekilo juga ni. Karena 2 kali stop. Karena 2 kali stop. Cepat biar. Cepat biar. So slow. Pegang macam ni, pegang sangkut bawah ni kan. Kan ada sangkut kan? Jangan tarik tu, rapatkan. Tarik memanjang. Alhamdulillah. Rapat pun. Tapi kecil kali ni. Ya. Cepat. Oi, cepat. Okey, masa tarik atas jangan pusing. Turun bawah pusing, tarik. Bukan. Okey, pusing, tarik, tarik macam tu. Bila dah dekat tarik ke depan. Jangan angkat tu. Lurus. Alright. Dapat lagi yang keempat. Tapi kat belakang ni belah-belah kecil je lah. Kat tengah tu besar ni. Budak tu senang dapat kan? Budak baju merah tu. Duduk belah ujung ni. Duduk ujung ni. Duduk belah ujung ni, tak pecah. Duduk belah ujung ni, tak pecah. Nah, cepat. Ya. Tengok. Okey, bila kita tarik, tengok ni tarik. Lepas tu kita ke depan pusing. Tu kita tarik. Nah. Pegang ni bawah nampak.
Tak apa, layan je. Alah, lucu. Tak apa, tak apa. Lucu. Tak apa, tak apa. Tapi budak tu mudah betul dapat. Dia baling tak apa-apa. Pia pun kena baling tak apa-apa kot. Tak nak? Ayah nak rasa? Besar ni. Nanti rasa besar tak? Ha. Apa? Aku tak kumpau. Ni yang kelima dah. Alhamdulillah. Kelima lebih kurang. Total dalam 3 kilo lebih ada kot. Target dalam 4 kilo lah. Total 4 kilo. Sekilo 25. So 4 kilo 100. So aku target lebih kurang macam tu lah. Cari lagi seekor atau 2 ekor. Tak boleh. Tapi kali nampak bersih dalam dia. Air tak kotor, tak busuk sangat. Lepas tu, Sebab syarat dia akad kita sini beli. Dapat ikan tak boleh lepas. Tu syarat akad dia. ada orang yang belakang kita tadi kita sampai tu. Dia cakap last lelaki dia dua. Lucut. Janganlah ni lucut. Tak apa, kita mancing lagi. Tutup. Aduh. Nampak? Orang mudah dapat. Biar je, pegang je. Biar je. Apa tak oi? Dah mana? Ingat macam mana nak tarik ikan? Tak boleh nak lurus. Okey. Alhamdulillah dah. Ini ikan ke-6 kami dan rasanya cukup dah kot. Takut nanti ambil lebih-lebih bayar mahal. Sebab sini kolam timbang. Alright. So kalau korang berminat dengan konten aku macam ni, jangan lupa komen, like dan share. Jangan lupa subscribe juga aku punya YouTube channel ni. Alright. Bye bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ni hasil kami mancing. Sejam lebih kita timbang berapa yang ada. Okey, tengok. Siang. Sekali siang. Kita tengok berapa kilo dia. Timbang dulu. Ada 6 ekor situ. Kolam ni kalau korang nak mancing sekilo siakap 25 kan? Siakap 25. Boleh dah, lepas-lepaskan kumpau boleh datang sini. Siakap 6 ekor. Okey. Siakap 6 ekor 4.950 129. Sampai siang. Okey, sekarang ni harga siakap aku 4 kilo lebih, 129 siap siang. Berbaloi. Korang boleh datang sini. Type je dekat Waze, Kolam Jugra RM3. Bye bye.